Korang tahu tak, minyak zaitun ni dia boleh buat as moisturizer. So just pakai saja, titiskan 2 titik dekat tangan korang. Lepas tu nanti korang just gosokkan dia, sapukan dekat kulit korang. Boleh sapukan dekat rambut korang. Dia tak kisah tau, dia kulit muka boleh, kulit tangan pun boleh. Sapukan dia sampai dia absorb dekat korang punya kulit lah. Waktu yang sesuai korang pakai minyak zaitun ni selepas korang mandi. So masa pagi dan juga sebelum tidur. Kalau macam saya, biasa saya pakai hari-hari lah. Ada yang tanya, lepas dah pakai minyak zaitun ni kena basuh tak? Tak perlu basuh sebab nanti minyak ni sendiri dia akan absorb dekat dalam kulit kita. Tapi jangan ambil banyak sangat sebab nanti dia akan berminyak dan boleh membuatkan liang pori kita tersumbat. Fun fact untuk korang, minyak zaitun Nur Al Habib ni dia bukan sahaja boleh untuk luaran, tapi dia boleh untuk pemakanan harian kita. So korang jangan lupa dapatkan minyak zaitun Nur Al Habib dekat store-store kita, Sultan Shah Alam, lepas tu dekat Bangi, dekat Cyberjaya dan juga dekat semua platform online kita. Ingat makanan sunnah, ingat Nur Al Habib.